Terima kasih yang tekan video ni, yang klik video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang pernah tengok video-video sebelum ni. Video-video koleksi video produk yang saya pakai ataupun video-video jentera berat yang saya buat tu. Tak tengok lagi video sebelum ni, boleh tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist Naramai koleksi video produk-produk yang saya pakai. Bolehlah tengok. Ataupun teringin nak beli tu boleh beli. Kali ni saya nak makan keropok perisa ayam tau. Keropok yang macam ni. Mungkin untuk satu paket ni dia ada 8 paket kecil lah. Jom kita buka lah. Keropok perisa ayam. Ya. Dia paket dia kecil je tau. Mudah lah nak makan. Yang tak tahu nak makan apa tu, duduk saja-saja boleh makan keropok ayam yang macam ni. Keropok ayam ni kita buka je. Okay. Sedap. Memang rasa ayam lah. Dia buat potongan yang kecil macam ni. Macam potongan bawang macam tu lah. Tapi bukan opok bawang lah. Dia punya potongan tu macam kecil-kecil. Halus. Mudah lah kita nak gigit. Nak telan tu kan. Mudah. Sedap. Okey, saya dah makan lah keropok perisa ayam ni. Saya minum air kosong je. Dia ada lagi 7 paket kecil tau. Boleh dah makan duduk saja-saja tu. Minyak rambut, saya pakai minyak rambut kelapa yang macam ni. Dia ada rosemary dan juga peppermint. Nak pakai dia pun mudah je. Kita buka penutup ni, kita tekan-tekan picit. Lepas tu kita boleh sapu dekat itu punya rambut. Mudah lah nak pakai. Okey, sikat rambut pula. Saya pakai sikat rambut yang bulat yang macam ni. Mudah nak pakai dia. Lepas tu kita boleh sikat rambut. Okey, saya tak mau buat sikat rambut ni, boleh buat garu badan. Kata-kata tu boleh buat garu badan. Okey, mikrofon yang saya pakai ni mikrofon tanpa wayar. Mikrofon yang macam ni. Dia main sekali dengan bekas simpanan macam ni. Jadi kita boleh simpan mikrofon kita dalam ni. Dia ada 2 mikrofon. Dia ada juga receiver. Receiver tu kita boleh pilih sama ada Android ataupun iOS. Dia ada battery level kat bawah ni. Kalau nak charge dia, guna charge kabel Type-C kat bawah dia. Nak interview ke, nak guna buat konten ke. Jadi mudah. Okey, minyak wangi pula. Saya pakai minyak wangi daripada Raja Perfume, iaitu Boyo Fighter. Minyak wangi ni boleh pilih bawaan lah. Dia ada untuk lelaki, untuk wanita pun dah. Boleh tekan. Nak pakai dia pun, kita pici-pici. Termudah je nak pakai dia pun. Untuk baju pula, saya pakai baju lengan pendek. Dia punya tengkuk ni, tengkuk bulat lah. Selesa pakai. Untuk yang suka bersukan, ataupun nak pakai baju ni duduk rumah ke, boleh lah pakai. Tak panas. Warna pun boleh pilih, saiz pun boleh pilih. Nak beli, boleh tekan produk kat bawah ni. Ataupun nak bantu saya dengan menekan butang like. Ataupun nak bagi komen. Ataupun nak share video ni, boleh share video ni, ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe, tekan subscribe. Terima kasih menonton, jumpa lagi video seterusnya.